Seriously, idea dia memang sangat-sangat bagus tau. Dengan ada plot twist dia tu. That's the name. The tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, hari ni aku baru lepas tengok cerita Keluang Man. Cerita, ya, dia kalau korang yang mana yang lahir tahun 90-an ataupun tahun 80-an, korang mesti tahulah Keluang Man ni dia berasal daripada animasi. Kalau tak silap aku ditayangkan pada lebih kurang animasi dia ditayangkan lebih kurang pada tahun 1998 sampai 2005 macam tu lah. Aku of course lah, aku sempat tengok kan, tapi cuma yang ujung-ujung dah last tu aku dah tak berapa follow jugalah. Tapi banyak lah benda yang aku ingat jugalah. Nak kata ingat semua tak lah, tapi banyak juga. Dan untuk live action untuk Keluang Man ni, siapa pelakon dia? Pelakon utama Nasty. Lepas tu ada Remisa, ada Roshamno, ada Anwar Beg Moral lah, dia jadi Inspector Sub. Lepas tu ada juga Swita Shekhon, aku tak tahu lah nak sebut nama dia. Dia jadi doktor yang merawat Borhan tu, ataupun Nasty lah dalam cerita ni kan. Lepas tu ada juga beberapa lagi pelakon lain kan. Lepas tu ada juga suara latar Alim Osman, jadi Alim Osman lah kan. Kali ni cerita dia macam mana cerita dia tak macam lah, tapi struktur cerita dia, nama watak apa semua, aku rasa dah kebanyakan ataupun hampir semua memang dia follow lah animasi ataupun kartun Keluang Man tu. Tapi untuk idea dia lain lah. Of course dia lain. Dia sangat tak sama lah bagi aku kan. Cuma adalah certain macam dia jadi orang gila, duduk dekat hospital Tampoi. Itu semua lebih kurang lah kan. Dia adalah dia follow. Lepas tu apa yang korang kena aware lah kan, dia punya, aku nampak pengarah dia Anwari Ashraf, dia macam ada nak kata tiru tak lah, mungkin inspirasi daripada feel lawak Stephen Chow. Lepas tu lawak daripada Deadpool lah. Itu yang nak kata best ataupun tak lah, tapi aku lebih boleh trigger lah benda tu. Dia punya style lawak dia tu, ataupun dia punya style idea ataupun pelaksanaan dia adalah sikit macam Deadpool dengan cerita-cerita daripada Stephen Chow. Lepas tu apa yang best pasal cerita ni, certain komedi dia boleh buat aku gelak, walaupun bukan satu gelak yang terbahak-bahak ataupun bergelak yang beria, tapi ada certain tu quite good jugalah dia punya komedi. Walaupun kita tahu pengarah ni Anwar Ashraf ni dia bukanlah pengarah komedi, so dia cuba untuk buat komedi tu agak okey lah bagi aku. Lepas tu color grading dia bagi aku memang kualiti yang sangat best lah, sangat cantik lah kan. Memang orang kata kalau dia nak buat satu filem superhero, color grading yang ni sangat sesuai lah. Bagi aku memang cantik lah. Aku sangat suka dia punya color grading. Dan dia punya sound effect pun, sound effect dia quite good lah kan. Bila dia berlawan ke, dia ada buat aksi-aksi ke, dia sangat kena dan sangat sedap lah bila kita dengar kan. Sound effect tu sangat membantu lah bila action kan. Dan dia ada juga banyak lagu-lagu lama-lama kan. Lagu senario ada, lagu Awi ada, lagu Kumpulan KRU tu yang kadang-kadang kau ada rasa macam dia ada tiru lah juga sikit-sikit macam style Deadpool kan. Kan Deadpool ada banyak lagu-lagu. So kat situ kita akan rasa lebih-lebih kurang lah kan. Walaupun tak adalah nak macam Deadpool sangat, macam menari sangat kan. Walaupun ada sikit-sikit lah kan. Lepas tu apa juga yang best, certain fighting scene dia quite good Anwar Ashraf ni, kalau korang biasa tengok mengarahkan siri macam siri High Council, so action lah kat situ. So
ada certain scene dia, scene fighting dia memang agak best lah. Dia punya koreografi pun agak cantik. Apa lagi yang best? Yang aku suka, permulaan setup dia tu, permulaan cerita dia ada ambil feel macam animasi tu ataupun macam kartun tu. So kau mengimbau balik kau punya nostalgia yang mana yang pernah tengok animasi ni. So yang mana suka dengan animasi ni, kau akan rasa mengimbau balik kat situ yang kadang-kadang quite good juga apa yang dia cuba nak tarik balik nostalgia orang kan. Kat situ best. Tapi kurang sedap tak apa yang korang dah buat. Syamsul mana? Ada 2 PJ. Saya pilih huruf N untuk Naya. The consequences of his actions. Bagi dia orang, dia bagai seorang pahlawan. Saya risau sahabat saya. Aku tengok yang ni syaitan. Nama dia betul-betul ni. Mata keranjang. Apa kau bagi aku? Saya yakin dengan jawapan saya. Jawapan saya bukan tamat. Tuhan, nafas Tuhan. Kader Tuki Meto ada sense of duty new question kita. Awak tahu? Awak siapa? Dr. Malini cik kau. Pergi. perkara yang buatkan cerita ni potong bagi aku, kadang-kadang lawak dia over bagi aku. Tu je satu masalah dia yang sangat-sangat ketara Walaupun macam aku cakap, dia ada lawak yang boleh bagi aku gelak, tapi banyak lawak dia agak over dan dia terlalu nak buat macam parody Tu aku tak tahu. Kadang-kadang aku macam confused. Ini sebuah filem ke ataupun sebuah video parody Kualiti grading, color grading dia semua dah cantik dah, tapi bila dia dah terlampau banyak nak melawak dan terlampau banyak nak buat parody, aku rasa kat situ sangat-sangat macam aku dah annoying Sebab ya, aku tahulah filem ni memang, kalau kita korang biasa tengok animasi Keluar Man, korang tahu yang Keluar Man ni memang dia bukan sentiasa serius ataupun sentiasa nak action je. So dia ada lawak-lawak. Tapi kalau kali ini dia bukan lawak yang biasa dari segi orang kata percakapan, daripada segi dialog ataupun daripada action, tapi dia banyak nak parodikan benda-benda tertentu Kalau kau tengok, kau tahu nampak sangat dia nak parody. Kadang-kadang macam dia nak parodikan filem Batman, kadang-kadang macam Deadpool pun ada. Macam aku cakap tadi dia dah feel tu dia dah tiru tapi dia nak parodikan pula tu. Kadang-kadang macam aku cakap kadang tak perlu sikit-sikit tu aku okey, tapi bila terlampau banyak, benda tu menjadikan aku sangat annoying Lepas tu kadang-kadang pacing dia kadang laju, kadang slow. Aku okey yang tu lagi, pacing tu. Tapi bila kadang-kadang aku nampak dia macam kelang kabut tu, aku rasa macam ke mana dia nak pergi sebenarnya. Kadang-kadang kau rasa dia ke arah nak lebih dark, tapi kadang-kadang dia ke arah yang macam just nak light, nak lawak-lawak. Jadi kau macam tak tahu ke mana arah sebenarnya filem ni nak pergi Aku dah suka dah dia punya idea, dia nak buat filem ni tak sama dengan animasi dan dia lebih dark. Itu aku dah suka. Tapi bila macam aku cakap, bila dia banyak masuk parody tu, aku dah macam aku tak tahu ke mana arah pengarah ni nak bawa cerita ni sebenarnya. Tu yang kadang-kadang jadi kat situ yang buat sangat potong bagi aku. Lepas tu kadang-kadang setup prop dia pun kadang kelakar. Bukan kelakar apa, dia dah terlampau clean Kalau macam kadang dia ada buat macam berlakon dekat belakang ataupun dekat tas ceruk mana, tas lorong mana, tapi nampak clean sangat tempat tu, bersih sangat. So macam tak kena macam dia jadi macam tak real Kat situ bagi aku kegagalan sedikit sebanyak bab prop dia kan. Lepas tu CGI dia agak banyak guna CGI kan. Dan bila macam korang tahu Malaysia punya CGI masih
tak sampai level yang betul-betul memuaskan. So bila ada CGI yang tak cantik tu, kadang-kadang dia jadi sangat potong lah. Dah lah dia banyak dia gunakan juga. Ya, kadang-kadang macam letupan tu, ada letupan yang aku rasa memang letupan real, dan ada juga letupan yang dia guna CGI. Bila tu kau macam, alah potong lah kat sini kan. Kat situ yang kadang-kadang aku macam tak perlu lah nak pakai CGI. Ataupun kalau nak pakai, jangan nampak heavy sangat lah. Kat situ yang kadang-kadang bila jadi heavy dan tak cantik tu, yang banyak sangat jadi potong tau. Lagi apa yang tak best, dia punya camera work. Tu lah kadang-kadang secara overall camera work dia okey je bila bukan fighter scene tau. Bila fighting scene tu, ya macam aku cakap, fighting scene dia, fight dia tu okey, koreografi dia dah okey lah, dah cantik lah, dah best lah kalau tengok. Tapi dia banyak gunakan style close up dekat tau. So kau tak nampak keseruan dia punya fighting tu lah. Walaupun adalah dia guna jauh, tapi dia kebanyakannya dia guna secara dekat tau. So bila tu kau jadi pening tau. Lepas tu dia ada goyang-goyang sikit. Tu yang kadang-kadang aku rasa macam, alah aku cakap camera work masa fighting tu, aku rasa macam dia kadang-kadang dia bagi potong lah. Dah lah macam aku cakap kan, ada beberapa benda yang buatkan kau rasa potong. Bila tu kau nak mengharapkan action tu yang jadikan best, tapi bila dia terlampau banyak sangat yang rapat dengan pelakon ataupun dengan orang yang berlawan tu lah kan. Jadi macam kau tak berapa nak dapat dia punya koreografi tu. Walaupun kau macam aku cakap, ya bila dia dah jauh tu dan kau cakap, alah koreografi ni cantik sebenarnya, tapi bila terlampau rapat tu dia dah bergoyang apa semua, jadi aku pening dan sangat annoying lah bagi aku. Apa lagi yang tak berapa nak best pasal camera work dia, ada lagi satu, dia banyak jenis camera work ataupun jenis yang dia suka pusing-pusing tau. Aku kalau bab kamera banyak berpusing-pusing ni, memang aku cukup tak suka kan. Dia buat aku pening. Tu yang kadang-kadang membuatkan aku rasa sangat annoying lah cerita ni. Dah lah dia, terlampau banyak benda yang bagi aku annoying lah cerita ni. Tu yang kadang-kadang buat aku rasa potong lah banyak benda kan. Walaupun bagi aku cerita ni sebenarnya idea dia dah cukup bagus lah. Seriously, idea dia memang sangat-sangat bagus lah. Dengan ada plot twist dia, tu yang bagi aku rasa macam, wah, plot twist dia dah best lah kan. Dia dah sangat tak sama dengan animasi. Tapi pelaksanaan dia, execution dia, semua banyak macam sangat cacah marba ataupun kadang-kadang hilang arah. Macam aku cakap tadi, dengan camera work dia bila fighting scene yang kita rasa, yang kita harapkan dia jadi satu benda yang gempak, tapi dia bagi satu benda yang macam aku cakap, tu yang kadang-kadang cerita ni bagi aku agak kecewa lah. Sebab ni salah satu filem yang aku tertunggu-tunggu juga kan. Ya, aku orang yang lain tahu 80-an dan aku membesar dengan filem ataupun animasi Keluar Man ni. Jadi aku nak mengharapkan something yang boleh bagi aku puas lah. Sebab dulu aku suka lah tengok animasi dia kan. Dan aku harap dia punya movie ni ataupun live action ni satu benda yang bagi aku puas kan. Jadi tapi tak lah. Mungkin ni baru pengenalan untuk Keluar Man, dan ada lagi, dan kita nampak dia macam ada nombor 2, nombor 3. Ya, kalau kau tengok pun perancangan diorang memang diorang akan ada Keluar Man 2, Keluar Man 3 kan. So aku harap lah Anwari Ashraf, kalau dia masih mengarahkan ataupun dia menulis skrip ke lagi, kurangkanlah parody tu, lebihkan action, lebihkan penceritaan dia kan. Ya, bila banyak sangat parody tu ataupun banyak sangat benda yang kau nak melawak tu, kadang-kadang jadi annoying ah. Tu yang benda yang paling ketara yang aku nampak untuk cerita ni. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk Keluar Man, aku just boleh bagi 6.5 bintang per 10. Ya, kalau dia kurangkan sikit parody tu, action tu dia bagi lebih, dan dia bagi kita betul-betul nampak dia punya koreografi action tu, aku rasa cerita ni akan jadi lebih baik lah. Aku rasa kan, bagi aku. So kalau kau rasa review aku membantu korang, pergi tengok ataupun tak Keluar Man
live action ni. Aku harap korang dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.